Jalan Matang di Sarawak memang terkenal dengan sejarahnya yang panjang dan misteri. Tapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ia jadi bualan ramai kerana satu sebab, Pontianak. Cerita ini berlaku pada satu malam Jumaat, lebih kurang pukul 12.30 pagi. Seorang pemuda bernama Hafiz sedang dalam perjalanan pulang ke Kuching dari rumah kawannya di Matang. Dia memilih untuk ikut jalan lama sebab nak cepat. Walaupun sunyi dan gelap, Hafiz nekat sebab dia dah biasa lalu situ. Tapi malam tu, lain macam. Sebaik saja keretanya melewati satu selekoh tajam berhampiran pokok besar, radio dalam keretanya tiba-tiba berbunyi statik. Lampu kereta pula berkelip-kelip macam nak padam. Hafiz mula rasa tak sedap hati, tapi dia teruskan juga. Tiba-tiba, dari cermin sisi, dia nampak sesuatu terbang di belakang kereta. Macam kain putih. Bila dia jeling cermin tengah, tiada apa. Dia telan air liur, baru je nak tenangkan diri. Kedengaran bunyi mengilai panjang, nyaring dan mengerikan. Kek. Hafiz tekan minyak. Jantung dia berdegup kencang. Tapi walaupun dah laju, dia rasa macam keretanya makin berat. Macam ada orang tumpang. Dia cuba jangan tengok cermin tengah. Tapi rasa ingin tahu itu kuat. Dia akhirnya jeling dan hampir hilang kawalan. Di tempat duduk belakang, ada perempuan berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi muka, tersenyum sambil matanya merah menyala. Hafiz menjerit dan baca ayat kursi. Entah bagaimana, keretanya seperti dilepaskan dan dia terus pecut sampai ke simpang keluar Matang. Sebaik melepasi kawasan tu, semuanya jadi normal balik. Radio elok, lampu terang. Tapi Hafiz terus memandu sampai ke balai polis. Apabila dia ceritakan apa yang berlaku, salah seorang anggota bertugas hanya mengangguk perlahan dan berkata, "Kamu bukan orang pertama, Hafiz. Dah ramai mengadu, tempat tu memang ada penghuni." Sejak malam tu, Hafiz tak pernah lagi lalu Jalan Matang selepas tengah malam. Dan menurut penduduk sekitar, jika kau dengar suara mengilai waktu kau bersendirian di jalan itu, jangan pandang belakang. Sebab dia mungkin tengah menumpang